Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. Ini adalah part 2 untuk kita punya slide-in camper. So, yang hari tu I dah bagi pesankan bagaimana bahagian luar tu semua. So, kalau kita tengok ni, I dah fully extend semua. Okey, kiri, kanan, atas. Okey, kalau fully extend kat dalam tu memang besar lah. Okey, ikutkan kalau kita nampak bahagian luar tu, dia bila kita simpan balik, dia memang fit dengan body kita. Jom sekarang kita tengok bahagian dalam. Sebelah kanan ni adalah kita punya aircon 12 volt. So sekarang kita dah buatkan aircon dekat bahagian luar. Sebelah kiri ni adalah kita punya storage compartment. Okay, so kita masuk ke dalam. Okay, yang kalau kita tengok dekat sini adalah kita punya water heater. Okay, water heater dengan water tank yang 60 liter ni. Kita punya water tank dengan water pump, water heater. Water heater ada dalam 10 liter. Ini ada lebih kurang dalam 60 liter hingga 70 liter. Kita dah convert jadi 3-pin plug. Kalau sebelah kanan ni lah. So ini 3-pin plug. Lepas tu ini adalah storage compartment. Simpan barang. 1, 2, okay, 3. Okay, ni semua adalah storage compartment. Sebelah sini pun sama. Okay, so memang kita dah fully utilize. Macam mana kita nak compactkan benda ni semua. So kat bawah ni tempat untuk maintenance. Kiri kanan ni adalah tempat untuk sinki kita. Okay, sinki. Untuk bahagian sinki ni kita boleh cuci pinggan. Lepas tu pagi-pagi kita boleh buat berus gigi. Ni adalah sinki kita. Kita dah 100% utilize dia. Okay, kita dah 100% utilize. Sinki ni agak dalam juga. Okay, kita boleh cuci sikit benda, berus gigi, tak ada masalah. Okay, so ini pun boleh cuci sayur sikit, makan dekat dalam memang tak ada masalah lah. Okay, okay, kita dah boleh simpan sinki ni. So kita simpan balik, tolak balik. Okay, ni ada 2 lock. Okay, okay, tolak balikkan semua. Make sure dia kena lock. Okay, datang sebelah kanan ni kita punya aircon. Aircon 12 volt. Kita on terus boleh pakai. Okay, untuk kereta ni kita dah upgrade 600 mAh lithium ion battery. So aircon ni boleh pakai lah sekurang-kurang dalam 8 hingga 10 jam, tak ada masalah. Okay, kadang kalau tempat tu cuaca sejuk sikit, boleh pergi sampai 12 jam, 11 jam, tak ada masalah. So tengok sebelah kanan ni sama juga. Ini adalah tempat switch on off untuk switch lampu kita dalam. Ini adalah plug untuk 220. Ini adalah untuk 12 volt untuk kita punya USB. Okey, peti ais dekat sini sama juga. Peti ais ada 2 lock juga, kiri dengan kanan. Kita tekan dan kita tarik keluar lah. Okey, kita tarik keluar. Okey, peti ais sama 2 layer juga. Okey, depan ni 1, yang kat dalam ni 1. Okey, ada 2 layer juga. Okey, 1 untuk simpan benda sejuk sikit lah. Yang kalau sini untuk simpanlah sikit benda sayur-sayur ke apa ke. Ni on, dia boleh pakai terus. So sama, kita tutup, kita tolak balik. Okey, tolak balik, dia akan lock juga. Sebelah kanan ni storage compartment, dalam juga lebih kurang setengah kaki. Okey, atas ni katil dia. Okey, untuk owner ni dia dah pasang ventilation yang remote control ni lah dengan rain sensor. Okey, so senang bila kita nak on, kita tekan je, dia terus on. Okey, kita nak buka ventilation ni pun senang, kita tak payah pergi sampai depan ni, remote dah ada. Okey, pakai on off je, on terus tarik. Okey, so yang seterusnya katil. Katil ni kita boleh extend. Sebenarnya katil ni kita boleh extend sampai ujung ni sekali. Okey, total panjang katil ni I rasa lebih kurang 1 king size bed lah. King size bed. Okey, ni adalah tempat katil dia. Simpan balik. Okey, untuk keseluruhan slide-in camper ni kita menggunakan material fiberglass
Dan kat dalam ni kita pakaikan PVC foam board. PVC foam board ni boleh menyatakan sliding camper ni kita boleh buang masuk air, ambil keluar tanpa apa-apa yang dia akan macam kayu, dia akan reput ke apa, tak mungkin. Okey, kalau PVC foam board ni dengan aluminium tu tak mungkin dia akan reput. Okey. So seterusnya kita tengok canvas ni. Untuk saya request dengan perkilangan untuk dapatkan 3 layer. Okey, satu layer adalah untuk tahan sejuk, layer kedua untuk tahan panas. Okey, so make sure kita dapat nampak transparent ni, kita boleh nampak view yang dekat luar lah. Okey, layer ketiga kita ada satu canvas. Kalau kita rasa panas, last satu layer ni, ini adalah layer mosquito netting. Okey, so ini adalah layer mosquito netting. Total dah buka sampai dalam, kita ada 4 layer. Okey, kita ada 4 layer. Tapi jangan risau, canvas ni I dah ada contact, memang dia boleh buat dekat Malaysia lah. So kita tak perlu risau canvas ni akan rosak, kemudian kita pakailah 5 tahun ke 3 tahun ke. So benda ni kita memang boleh order, memang boleh ganti canvas ni, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya ini adalah tempat untuk kita simpan kita punya benda electrical. Kita punya lithium ion battery, kita punya solar controller dengan kita punya inverter. Complete kita akan simpan dekat sini. Dan memang tak ada tempat lain. Memang sini juga adalah tempat dia. Dan kita akan ikatkan semua. So make sure kan barang-barang tu tidak akan bergerak. Okay. Kat tengah ni pun sama lah. Ini bukan storage. Ini adalah water tank yang tadi aku tunjuk. Okay. Yang paling korang berminat nak tahu macam mana dia mandi. Okay. Ini kita dah buatkan waterproof dengan lantai ni. So kalau korang nak mandi, nampak tak tadi dekat dalam ni ada satu shower tu. Shower tu menyambung dekat sini. Dan canvas atas kita dah readykan sekali canvas ni. So bila canvas ni letak, korang boleh mandi dekat sini. Okay, nampak tak lubang-lubang ni? Kita dah buat waterproof dan lubang-lubang ni adalah untuk lari air. So kalau korang nak mandi dekat dalam, tak ada masalah. Sliding camper ni boleh tidur, boleh masak, boleh cuci muka, boleh buat apa-apa saja dekat dalam. Okey, spek dia memang dah serupa macam motorhome. Okey, memang tak dinafikan apa yang motorhome ada, dia pun sudah ada. Okey, ni adalah aku yang dalam sliding camper ni, memang cukup luas kat dalam ni. Okey, sekian untuk video kali ni. Kalau korang berminat, korang boleh komen di bawah. Dan apa-apa saja korang boleh bagi tahu kat saya. Aku akan buatkan video yang seterusnya. Sekian itu juga. Terima kasih. Bye-bye.